Kenapa anda kena buat trademark? Saya Warosmawati, pakar harta intelek. Kenapa anda kena buat trademark? Kerana satunya adalah sekiranya anda tidak mendaftar trademark anda, nak ke anda mengalami kerugian? Kerugian di mana orang kata kita dah buat iklan, kita dah buat macam-macam, dah dapat berjuta-juta sale contohnya, tapi tiba-tiba trademark kita tidak boleh didaftarkan ataupun ada orang lain yang daftar. Yang keduanya, kalau kata kita tak daftar, orang lain dah daftar, pastinya kita akan disaman. Nak ke kena saman? So, kalau tak nak kena saman ataupun tak nak kerugian, boleh hubungi saya untuk saya bantu.